Ajar lain tadi. Bukan ke sini, ke depan Abang Long. Lepas tu dia macam, boleh lah ni. Lepas tu before saya post tu, saya tunjuk dulu dengan kakak saya dengan Abang Long kan. Lepas tu saya tunjuk saya dah siap edit kan, saya dah siap letak velocity tu. Lepas tu bila last tu dia buat macam tu, lepas tu Abang Long cakap, kenapa saya bagi mini love kat awak Aduh, Allah Akbar. Tu saya pun cakap, tak apalah Abang Long, benda pun dah jadi, saya post je lah Lepas tu Abang Long kata, post silakan. Tu saya macam, okey lah, saya pun post lah. Itulah kejadian TikTok Velocity tu. #VeloCinta. Penat aku cerita. Habis semua tenaga aku, keterak aku.